salam sejahtera. Selamat pagi semua. Okey, video aku kali ni ingin mengajak korang ke Tasik Tiga Beradik. Hari ni kita orang nak pergi hiking ke Tasik Tiga Beradik. Aku bersama isteri aku. Tu dia. Ini isteri aku. Okey, dan aku menunggu lagi satu kereta lagi yang merupakan sahabat aku. Dia akan sampai sekitar berapa minit lagi. Jadi kita tunggulah. Tunggu kawan sampai, member sampai, baru kita boleh bergerak lah. Sekarang ni aku di lokasi Sempang. Sempang nak checkpoint lah. Kira checkpoint untuk menuju ke Tasik Tiga Beradik. Tapi pagi-pagi sekarang ni sekitar 7, kalau tak silap dalam pukul 7, dekat 7.30 lah. Keadaan memang sibuk di sini. Kalau kata lambat memang parking tak ada. Aku pun nyari-nyari dapat parking. Kawan boleh tengok di belakang sana. Keadaan di belakang sana penuh kereta. Penuh kereta. Okey, di pintu masuk sana tu pintu masuk sahabat. Itu sana pintu masuk. Itu pintu masuk tu dah mula orang berkumpul di situ. Dah mula orang berkumpul itu nak naik ke atas. Geng aku dah sampai. Itu dia. Okey, sekarang kita orang nak gerak lah. Kita orang nak gerak. Okey, jom. Sahabat, kita kena melalui kawasan berpagar, kawasan palang. Di sini kita kena lalu di sinilah. Di sini ramai orang berkumpul. Di sini checkpoint yang pertama. Nampak macam buat ada projek ni. Tak ada jalan. Banyak ke? Perjalanan ni berbukit sikit. Dah lama tak hiking. Start bulan 3 sampai sekarang ni dah ada rasa pancit lah. Tu dah ramai orang sabar. Orang agak ramai Okey sahabat, ni dalam perjalanan lebih sekitar 30 minit kita akan jumpa satu bukit. Saya tak pasti bukit apa, tapi satu bukit. Ni bukit ni ada sungai pak di bawah dia. Ramai orang. Sekarang ni perjalanan ada sekitar
Setengah jam ah. Sekitar setengah jam baru sampai sini kawasan Bukit. Ya, mungkin. GPS boleh buka ah. Internet ada line ah. Perjalanan terhenti seketika kerana kita hilang pandu arah jadi hari ni kita dah jumpa satu laluan yang telah diberitahu. Jadi jalan ni kita teruskan perjalanan Ni kawasan agak berbukit sedikit sahabat. Mana ni Wah. Ni terminal tu dia dekat bawah. Oh, terowong. Terowong. Oi, dari sini macam nak pergi Masai ni. Alamak. Jauh. Pagi orang pukul 6. Ini sampai sana pukul 9 kot. Pukul 9. Itu pukul 6 ya. Oh. Ada berani ke? Halang dah sampai. Tak? Kita dah cuti kan. Kamera tak pakai telefon? Tak boleh pakai ambil gambar? Boleh. Ambil lah kamera sikit. Ha? Nampak ke belakang? Mana kamu ke depan? Kamu ke depan. Dia ke? Dia bawa. Bergerak macam mana? Okey. Okey. Up. Yang web yang okey. Dia kata ada rentas sungai, ada sempang. Ni untuk basikal. Ada jauh. Ni nak sempang. Okey, kita merentasi sungai.
有桥了哦，不要走桥，全部走那边啊，来啊，走树丛啊，等一下啊， Oh, dah tak boleh pergi tasik lah. 我拍，我拍，哦，有桥了哦。走树丛，快点快点。 Pergilah macam ni, tak boleh pergi. Hai, dah lama tak jalan weh, jauh-jauh. Lutut dah longgar. Kita memasuki kawasan ladang kelapa sawit Kelapa sawit tak nampak ke? Kawasan macam ada hutan-hutan sikit lah. Kita masuk je. Kita pun tak pernah sampai kemari. Ni first time sampai. Memang hara lah dia buatnya. Gedah. Kawasan hutan. Ada pokok kelapa sawit, lepas tu masuk hutan Ya betul ni. Ya betul ni. Main ikut je ni. Bahaya ni. Persimpangan Persimpangan. Wah. Mana ni? Ni balik tadi, jalan tadi. Tunnel tadi. Mana? Terung pokok tadi kan sini. Ya ke? Yang ni tadi yang dia orang ramai-ramai ikut. Kita yang ikut sana pusing tapi tak apa. Oh, tadi yang sempang Dekat persimpangan Delima tadi tu Satu sana satu sini Kat sini. Okey. Cik Nan, ambil gambar Cik Nan. Ni dah tak boleh dah, video lah ni. Tak rasa macam Mana tu? Diorang. Nasib baik kita tak sesat. orang ramai boleh tanya. Tadi saya ikut pergi sawit tu. Jauh jalan tu. Dia nak beli pasir kan? Dia maju sikit ya. Ada sungai pula. Lebih yang besar ni. Boleh turun ke? Oh, pecah.
Oh, terpaksa ikut sini pula lah. Oh, ada tali. Beratus semua nak turun Ni kalau lari lepas je ni, lari lompat pum lepas. Boleh lah. Curam sangat ke bukit dia? Dia kena anak orang umur lah. Tak boleh. Memang. Tu dia orang kat bawah. Lepas semua dah. Saya seorang juga kat tadi. Alamak ai. Okey, sekejaplah. Sabarlah. Apik pergi kat kakak. Okey, abang passing Pop, pop. Kasut saya ni dah licin. Hati-hati. Dah sampai dekat Sampai lah. Balik. Ramai orang. Ah. Jam. Lama. Ramai orang. Jam. Okey. Jangan kata basikal. Jangan kata basikal yang ada. Motor pun ada. Orang ada, basikal ada, motor pun ada. Kita dah sampai satu lokasi macam taman. Macam taman. Apa dipanggil? Jambatan ke hati awak. Tu dia jambatan ke hati awak. Ni dikatakan jambatan ke hati awak. Ni dia. Itu dia. Okey, kita sampai satu lokasi, satu perhentian, iaitu dipanggil jambatan ke hati awak. Dia ada sepasang satu macam banner di sini. Okey. Dalam ada di sini ada buaian, macam buaian tempat rehat. Nak gambar dah tu. Kamu tak ada lah. Gambar tak? Tak boleh. Oh, lemak kat sini. Kalau pun dia habis lah, dia kata. Oh, pergi mana? Okey, melintasi satu jambatan kayu pun dah macam dah reput je ni. Mengerikan. Hati-hati. Allah.
Okey sahabat, kita akan melalui satu laluan yang macam berpasir lah. Ada sedikit lecak di sini. Penat juga dah dekat 2 jam ni jalan ni. Ui, ramainya kat sana. Macam boleh berkelak, boleh mandi lah. Cantik tu, macam pantai. Patutlah best, cantik Pat. Okey, sahabat-sahabat, kita dah sampai ke Tasik Tiga Beradik. Tu dia, pemandangan dari jauh dah nampak membiru sahabat. Okey, kita menghampiri Cik Pot dah duduk-duduk sikit lah. Dah lengur lah. Tak ada. Asal situ pula duduknya. Sana geduk sikit sana tu. Sana tu geduk bawah bukit tu tepi tu. Geduk sikit. Panas. Duduk kat sini makan jom. Depan tu tepi tu dia geduk sikit. Dia terlindung matahari kawasan bukit kan. Sahabat, kita dalam perjalanan pulang kita melalui satu laluan yang lain sebab kawasan yang kita datang tadi ada longkang dalam sukar sikit perjalanan dia. Kita cari laluan yang alternatif yang lain agar senang nak jalan lah. Kalau jauh sikit tak apa, tapi mudah. Yang tadi tu kita terus lalu Sembang sempang tadi. pasal kata tadi tu. Sebab tanya budak tu lalu tuna ke? Dia kata tak lalu. Kalau lalu tu tadi jauh. Jalan. Kalau tadi dari sana jalan tar. Tu ada. Lagi senang. Tak payah naik ke sini. Lihat luar, semput. Jauh lagi perjalanan. Oi. Minum air pun kena marah. Kena. Minum air kena marah. Besar. Dah lama tak hiking. Start bulan 3 sampai sekarang ni baru nak hiking. Memang tercabut lah lutut. Kaki-kaki pun dah rasa sakit. Biasalah hiking. Kali nak hiking kena kasut yang sesuai, agak besar. Besar sikit. Baru sedap. Fit memang tak pakai stokin. Mendapat lah ya. Okey, kita sambung perjalanan. Okey, sahabat-sahabat, di kawasan ni memang banyak sempang sahabat banyak sempang, memang agak keliru lah. Jadi saya pun hampir-hampir keliru juga pasal baru pertama kali datang di lokasi ni, Tasik Tiga Beradik ni. Jadi kita kena raja-raja bertanya dan kita boleh tengok rakan-rakan kita yang masuk, kita ikut dan kita boleh tanyalah. Saya pun banyak bertanya juga untuk kalau tidak pun sesat juga ni. Ini saya sekarang ni aku dah berada di laluan balik lah yang pernah aku lalui tadi.
Dah nak dekat sampai jugalah. Nak dekat sampai tak jugalah, tapi tak tahulah. Perjalanan pun 2 jam. Ini kita baru gerak dalam 1 jam. Kita ada 1 jam lagi perjalanan. Boleh tahu juga Okey. Okey sahabat-sahabat, aku pun nak dekat sampai ke tempat parking kereta, checkpoint yang pertama. Okey, untuk pengetahuan sahabat-sahabat bila sahabat-sahabat yang belum pernah kemari, yang mungkin akan kemari. Jadi di sini ada nak kongsikan dengan korang semua. Di sini ada 2 persimpangan 2 persimpangan yang korang boleh pergi ke Tasik 3 Beradik. Jadi laluan di belakang aku ni satu laluan. Sebelah kanan ini ada satu laluan yang korang akan jumpa satu laluan yang melalui seperti gua pokok, di bawah pokok panjang juga. Dan satu lagi melalui satu laluan di sini, laluan lorong laluan sebelah kiri. Ini agak dekat juga untuk sampai ke Tasik 3 Beradik. Jadi tapi rasanya rugilah kalau tak melalui lorong ini, lorong sebelah kanan di sini. Kita akan temui gua pokok kita lalu situ dan balik kita laluan sebelah sini sahabat. Ni lokasi dia. Tengok. Okey, korang dari tempat punca masuk sampai ke sini. Di sini ada 2 sempang. 2 sempang ni, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Sebaiknya korang lalu sebelah kanan, akan melalui jumpa terowong pokok lah. Yang kalau kiri tak jumpa. Tapi kiri ni lebih dekat sikit untuk sampai ke Tasik 3 Beradik. Okey, perjalanan kita dah sampai ke penghujung. Alhamdulillah berjaya habiskan misi ke Tasik 3 Beradik. Cuma dah lama tak hiking, agak letih jugalah. Jadi alhamdulillah lah sampai di lokasi, di tempat kereta, sampai alhamdulillah lah. Okey sahabat-sahabat, alhamdulillah dah sampai dengan selamat. Jadi hari ini misi ke Tasik 3 Beradik berjaya, alhamdulillah. Apa-apa pun aku ucapkan terima kasih kepada korang kerana sudi menonton. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.